Selamat pagi, salam sejahtera kembali untuk Solusi Sihat edisi hari ini bersama dengan saya Raifah Zulkifli. Dan juga saya Arif Muhammad untuk edisi kali ini kita nak berbincang soal pulang raya. Ya. Tapi pulang dengan baik ke tak baik tu? Uh-huh. Sebab kadang-kadang pulang raya ni kadang kita dah rehat tapi masih lagi mengantuk. Masih Mm-mm. lagi ada mungkin ciri-ciri microsleep. Itu yang kita Oh. risau. Kenapa kita tahu jutaan rakyat Malaysia akan memulakan perjalanan pulang beraya. Dalam beraya menjadi saksi setiap kegembiraan dan kegairahan untuk perantau ini bertemu dengan insan tersayang. Ya, namun di sebalik kegembiraan itu ada satu ancaman senyap yang sering dipandang remeh iaitu microsleep. Ya, Jadi microsleep ini boleh berlaku hanya dengan beberapa saat sahaja Raifah. ya. Mata boleh terpejam seketika. Tragedi pun mulalah datang melanda. Oleh itu penting untuk kita ada kesedaran mengenainya dan hari ini kita bersama-sama dengan tetamu di studio yang cukup tepat, yang cukup kita sayangi untuk bawakan iaitu Profesor Dr. Louis Adai Kalam yang merupakan Presiden Sleep Apnea Malaysia untuk mengupas dengan lebih lanjut. Ya, selamat pagi Prof. Terima kasih bersama-sama dengan kami hari ini. Selamat pagi Raifah dan selamat pagi Arif. Selamat Mhm. pagi. Okey. Baik, sebelum kita nak sentuh mengenai microsleep itu sendiri Prof, kita imbas seketika lah mengenai Hari Tidur Sedunia yang disambut pada 13 Mac 2026. Jadi Hari Tidur Sedunia ini apa sebenarnya Prof? Kita kena tidur sepanjang hari ke atau apa sebenarnya? Okey, sebenarnya kita mungkin kerap mendengar sambutan seperti Hari Ibu, Hari Bapa, Betul. Hari Pekerja yang disambut setiap tahun. Tapi ramai yang mungkin kurang tahu tentang ada satu hari yang dikhususkan untuk tidur dan rehat. Iaitu yang dinamakan sebagai Hari Tidur Sedunia, Wow. World Sleep Day. Sebenarnya World Sleep Day ni telah dirayakan sejak 18 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2008 dimulakan dengan perayaan World Sleep Day ni. Okey. Dan kalau kita lihat minggu lepas, iaitu hari Jumaat yang lepas 13 Mac 2026 merupakan Hari Tidur Sedunia, World Sleep Day yang bertemakan Sleep Well, Live Better. Maksudnya tidur dengan lena, pastikan kesihatan yang lebih baiklah. Tujuan Hari Tidur Sedunia diperkenalkan adalah untuk memberikan penekanan pentingnya tidur dan rehat. Jadi kalau kita lihat di abad yang ke-21 ni, ada satu masalah yang menimpa seluruh dunia, bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia, di mana kita lihat manusia ni kurang tidur ataupun tidak mendapatkan kualiti tidur yang mana mengakibatkan masalah kepada kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara umumnya. Jadi kalau kita lihat di Amerika Syarikat, mereka telah menyatakan ini adalah satu wabak penyakit awam. Wabak penyakit awam. Maksudnya epidemik lah, bukan pandemik, epidemik. Lagi bahaya. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada tidur ataupun microsleep yang boleh menyebabkan kepada kemalangan doktor ada menyebut pentingnya untuk kita dapatkan kualiti tidur yang baik ataupun tidur yang lena. Cuma kita nakkan definisi yang tepat. Tidur yang lena tu macam mana doktor? Betul. Tidur yang baik tu macam mana definisi dia? Berdengkur ke, bermimpi tidak. ke? Okey. Yang penting ialah kita kena memahami dulu apakah masalah gangguan tidur ataupun yang mengakibatkan kita kurang tidur. Yang pertama ialah kita boleh lihat hari ini bahawa ramai yang tidak mengamalkan tidur 8 jam ataupun 9 jam. Jadi ini adalah kekurangan tidur lah. Kalau kita bercakap tentang tidur lena ni, ada tak kita menghadapi apa-apa gangguan tidur yang mengakibatkan bahawa satu situasi di mana kita tak dapat tidur dengan lena? Contohnya berdengkur seperti apa yang Raifah kata tadi. Berdengkur. Berdengkur ni bukan puas tidur. Sebenarnya dia adalah satu ancaman senyap yang mengakibatkan oksigen dalam badan jatuh ketika kita tidur, yang mana keesokan harinya mungkin boleh mengakibatkan kelesuan ataupun keletihan melampau serta microsleep ketika kita sedang memandu tu. Jadi dengkur tu adalah satu daripada 80 jenis gangguan tidur. Ini yang nak cerita ni 3 hari 2 malam tak habis 80 ni. jenis gangguan 80 tidur. gangguan tidur. Banyak. Kita ada insomnia. Insomnia saja kita ada acute insomnia, transient insomnia, chronic insomnia,
parasomnia. Kalau saya nak cerita macam ni, 3 hari 2 Habislah. malam kena duduk Ha. dekat bernama. Tak balik raya kita. Tak boleh raya. Okey, dan juga selalunya kita dengar setiap tahun macam-macam usaha kita nak Ya, ingatkan betul. supaya kemalangan ini dapat dielakkan, dan selalunya punca kemalangan selalulah microsleep. Betul. Memang selalu microsleep. Kadang-kadang macam mana accident seorang-seorang? Microsleep. Apa sebenarnya microsleep ni? Macam mana boleh terjadi? Kita memang tak perasan ke, Prof? Okey. Sebenarnya dia ada dua Hmm. keadaan sebenarnya. Satu ialah kita kena memahami apa itu microsleep. Ya. Microsleep ni adalah satu tidur yang kita kata tidur ataupun terlelap sebentar ataupun tertidur sekejap. Bukan tertidur sekejap. Maksudnya dia berlaku di dalam masa 1 saat hingga 30 saat, dan dalam masa itu mungkin kita sedar ataupun mungkin kita tak sedar. Sebab itu bahaya dia amat tinggi. Sebab ramai yang telah melalui microsleep tetapi tidak sedar. Saya bagi contoh, masa saya kecil dulu, saya beritahu cerita sebenar ni. Ini Okey. kisah benar sebenarnya. Mhm. Okey, saya masa kecil lagi, sebelum jadi profesor lagi, masa kecil tu saya nampak ayah saya membawa kenderaan dan dia terpesong ke jalan sebelah tu. Bila saya kata, ayah, dia kata, apa? Saya okey je. Dia kata, maksudnya dia tak sedar. Bukan dia bohong, tidak. Tapi sebenarnya dia sendiri tak sedar. Ramai yang menghadapi keadaan seperti ini. Dia tidak sedar dan dia terlibat dalam kemalangan. Yang mana kemalangan ni boleh membawa kepada maut. Ya. Maut. Kalau kita lihat apa yang diberitahu oleh Ketua Pengarah MIROS. Ketua Pengarah MIROS, dia kata dalam kemalangan yang berlaku di negara kita ni 20% puncanya adalah disebabkan oleh microsleep Okey. dan kelesuan, ataupun kalau kita nak ringkaskan 5 kemalangan, 1 kemalangan berpunca daripada microsleep. 1/5. 1/5. Bahaya tu Arif. Bahaya. Betul, tak kisah kita tunggang motosikal pun boleh jadi. Boleh jadi. Kita bawa kereta pun boleh jadi. Betul. Bercakap pasal pengalaman ni, Prof. Yes. Ya, betul. Baik. Satu juga, kadang-kadang bila microsleep ni, sebelum kita betul-betul terlelap seketika ketika kita drive, apa petanda awal? Adakah kita menguap-nguap ke macam mana? Okey. Biasanya kita mungkin akan melalui foggy brain ataupun foggy mind. Macam mana nak cakap dalam bahasa Melayu? Susah saya nak terjemahkan, tapi saya rasa it's a foggy mind. Kita macam pandangan kita kosong. Kita rasa kosong. Lepas tu mata kita akan berkelip-kelip. Berkelip-kelip. Kadang-kala kita kata dia macam nak close Redup tapi redup je. Lepas tu kadang-kala kita menguap. Itu semua petanda awal. Dan bila dah menguap tu kadang-kala kita tersengguk-sengguk, yang mana kita akan menghadapi satu situasi tanpa diketahui oleh orang tu sendiri. Jadi inilah masalah dia. Masalah dia besar. Saya kan selalu mengatakan, saya mulakan dengan mengatakan di abad yang ke-21. Kenapa saya kata di abad yang ke-21? Di dunia moden ni ramai yang menghadapi kekangan ataupun challenges di mana mereka untuk mendapatkan tidur selama 8 jam agak susah. Ya. Agak susah. Saya Betul. nampak. Jadi mereka cuba berkompromi tidur dan cuba mencari rezeki ataupun cuba menggunakan masa tu untuk benda-benda yang lain tanpa mengirau apakah risiko yang akan mungkin dihadapi dari segi keselamatan terutamanya. Terutamanya bila bulan raya ni lah, kita nak beraya tak lama lagi kan. Ya. Jadi isu dia. Okey, jadi dia ada tanda-tanda awal dan kadang-kadang kan Prof, kita Ya. tengok ada orang yang jadikan kopi dan juga minuman tenaga ni kita kena selalu minum. Minum banyak-banyak, kita boleh sampai walaupun jam 20 jam. Adakah benar kafein, kopi dan juga minuman tenaga ini boleh membantu atau sebenarnya itu harapan palsu je, Prof? Okey, sebenarnya dia begini. Kita kena bahagikan. Satu yang kita cakap pasal kopi ataupun kafein, kafein, dia sebenarnya kesan dia berbeza dengan minuman bertenaga. Okey, minuman bertenaga. Kalau kita bercakap tentang kafein ni, dia sebenarnya merangsangkan adrenalin yang juga mengurangkan sensitiviti insulin tu sendiri. Itu dia punya kesan dia. Kadang-kala dia bagi satu situasi sementara untuk kita rasa macam
kita segar. Tapi bila melalui satu proses, dia akan bila gula tu dah mula menurun, gula spike, lepas tu dia turun, masa tu dia akan menghadapi microsleep ataupun kelesuan. Dia sama seperti orang yang ambil dadar lah. Macam kes baru-baru ni ada satu kemalangan yang berlaku. Dia ambil sejenis dadar. Dia pun buat begitu. Dia mula-mula cergas. Tapi ada satu masa tu dia akan melalui fatigue crash. Fatigue crash iaitu satu keadaan di mana dia tak terlalu lesu sehingga dia boleh terlibat dalam kemalangan. Semua isu ni ada berkaitan dengan tidur. Pengambilan dadar, pengambilan alkohol untuk memandu kurang tidur, microsleep, memandu secara mengantuk. Semua ni ada berkaitan dengan tidur. Sebab tu ia dinamakan sebagai microsleep, bukan micro lutut ke micro. Dia berkaitan dengan tidur. Okey, baik. Microsleep ni antara puncanya apabila kita penat ataupun lesu yang melampau. Kita akan terlelap beberapa saat ketika kita memandu. Cuma kalau perbandingan tidur, kalau kita mungkin berada di pejabat ataupun mungkin berada di rumah, Prof, antara kita senang tidur adalah apabila kita kenyang. Kan makan tengah hari pula tidur. Jadi adakah kalau kita memandu ketika kita kenyang boleh mendorong juga kepada microsleep? Memang betul. Pemakanan memainkan peranan yang penting. Jadi sebab tu dalam bulan Ramadan ni saya banyak memberi ceramah-ceramah yang berkaitan dengan rahsia tidur di bulan Ramadan serta pemakanan di bulan Ramadan. Sebab pemakanan ni macam apa yang Arif ceritakan tadi, kalau kita makan makanan yang tinggi lemak ataupun tinggi karbohidrat, dia boleh mengakibatkan kita terasa mengantuk. Apa kata kalau kita gantikan dengan makanan berunsur protein dan juga berunsur karbohidrat kompleks dengan fiber yang tinggi. Makanan ni bila kita makan, minta maaf bulan puasa saya bercakap tentang makan pula. Boleh. Jadi bila kita makan pemakanan seperti ini, dia makanan kita dipanggil sebagai makanan yang tahan lama. Jadi kita tak rasa letih, lesu. Sebab microsleep dalam bulan puasa ni boleh berlaku di bila-bila masa sahaja. Dia tidak ada masa-masa tertentu. Dia boleh berlaku di sebelah pagi, di antara pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Waktu awal pagi sebab kita masih rasa mengantuk bila datang kerja. Ataupun dari pukul 1 tengah hari hingga 4 petang ketika kita punya gula dah menurun. Jadi kita akan merasa lesu dan letih dan tertidur. 4 hingga 7 waktu di mana kita akan lihat 4 hingga 7 waktu sebelum berbuka puasa. Kita akan lihat kita punya level of physical dan mental adalah pada tahap yang paling rendah. Apatah lagi memandu di sebelah malam ataupun awal pagi. Dia juga mengundang kepada masalah microsleep dan kelesuan ataupun keletihan terlampau. Makanan memainkan peranan. Prof, tapi kenapa orang cakap, kalau kita kat rumah boleh je habis tengok movie. Kenapa bila bawa kereta baru nak microsleep? Okey. Dia ada sebab dia. Okey, bagus. Soalan tu bagus Sebab kadang-kadang kalau kita lihat, bila kita tengah membawa kereta tu, kebanyakan jalan raya di Malaysia ni adalah lurus seperti pembaris. Betul? Memang jalan dia dah lurus lah. Jujur jalannya, jujur. Jadi jalan dia bila lurus, monotonous driving. Maksudnya kita memandu secara sama selama mungkin 2 jam ataupun 3 jam. Kecuali kalau kita pergi ke Kuala Pilah ataupun ke Cameron Highlands, ada beberapa lokasi jalan dia berliku-liku, jadi kita mungkin lebih terjaga. Jadi dalam situasi monotonous driving ni, kita lebih senang untuk menghadapi satu situasi yang dipanggil sebagai microsleep. Dibandingkan dengan bila dia duduk di rumah tu, itu mungkin walaupun kita tengah menonton wayang tu, mungkin dia ada sebab-sebab lain. Dia tak ada kaitan dengan yang ni. Kalau di jalan raya, kalau monotonous driving. Tapi pucuk pangkalnya saya tak salahkan jalan.
saya salahkan orang tu juga. Sebab orang tu tak mengamalkan tidur yang Baik. cukup dan Ya. tidur yang berkualiti, tidak mengambil ikhtiar untuk mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Saya rasa tahun lepas Prof viral tau. Kan tahun lepas kan jam teruk. Jadi saya ada baca ada satu lelaki ni dia kata dia nak balik ke Pantai Timur. Apa dia buat untuk elak mengantuk? Dia cari gaduh dengan isteri dia. Aduh. Alamak. Ada juga cara tu. Jadi sepanjang perjalanan tu dia fight lah. Dia gaduh semua ungkit sampai kampung. Dah sampai. Ya. Wah. Betul. Hari raya minta maaf dah. Boleh baca viral cerita tu. Bagus. Itu cara selamat tak, Prof? Dah takut kalau tak Sebenarnya okey, ada lebih bahaya. dua pendekatan. Satu daripada yang penting ialah bila kita berjalan jauh, yang penting ialah penumpang yang duduk sebelah kita co-pilot tu, kalau boleh dia kena banyak bercakap, bukan dia tidur. Kalau dia tidur, yang pemandu tu bila tengok dia tidur tu, dia pun rasa mengantuk lah, terdorong lah tu. Jadi dia kena pandai bercakap, berbual, pastikan juga penumpang tu dia memberi perhatian kepada atau suami ke ataupun isterinya untuk melihat apakah situasi sebenar dia. Kadang-kadang dia nampak macam tersenggol-senggol tu, kita dah tahu bahawa pemandu tu ataupun suami tu ataupun isteri tu sebenarnya akan mengalami situasi tersebut. Jadi mungkin boleh berhenti seketika di R&R. Kita ada memang banyak R&R. Betul. Dia berhenti rehatkan badan. Tapi masalah dengan, minta maaf lah, masalah dengan orang kita ni, saya nampak, maksud saya orang tak kira lah, Melayu, Cina, India semua sama je. Bila pegang steering, dia tak nak berhenti. Dia kalau boleh sampai ke kampung, dia nak terus. One shot. Dia tak suka berhenti. Traffic light dekat kampung, dia tak berhenti, bro. Itu lagi lah. Itu lain lah. Nanti lambat makin jam, Prof. Makin jam, betul. Kita dah potong lori banyak, Prof dah potong kereta. Kalau kita tidur, kena potong balik. Tapi daripada bergaduh dengan isteri tu, mungkin boleh main teka-teki. Kan? Okey, dalam banyak-banyak kereta lah. Okey, baik. Itu kalau memandu berdua lah. Ada isteri ataupun ada co-pilot dekat sebelah. Cuma isunya kalau memandu seorang-seorang ni. Jalan pula lurus, jujur je. Nasihat Prof, berapa kali kita kena stop untuk dapatkan rehat yang cukup? Okey. Kalau mengikut apa yang diperkatakan oleh agensi pengangkutan awam darat, maksudnya setiap pemandu tu kena berhenti 4 jam setiap selama 4 jam. Every 4 hours kena berhenti selama 30 minit. Tapi saya juga syorkan kalau boleh kita berhenti lebih kerap lagi. Mungkin setiap 2 jam. Rehatkan selama 15 minit. Okey? Dan keluar daripada kereta. Jangan main TikTok. Bila keluar, rehatkan otak. Rehatkan otak, rehatkan badan. Berilah ketenangan sedikit untuk mental. Jangan asyik nak main WhatsApp lah, hantar ni, hantar tu. Itu bukan rehat sebenarnya. Kita kena rehatkan fizikal dan mental. Kita kena rehatkan fizikal dan mental. Jadi kadang-kadang orang rehatkan fizikal tapi mental tak rehat. Dia asyik main TikTok tadi. Tanpa berhenti. Jadi ini yang kita nak pastikan bahawa mereka ni perlu faham tentang kenapa pengurusan tidur ni penting. Jadi bila berjalan seorang tu, tadi Tuan Arif jalan seorang. Seboleh-bolehnya pastikan rehat setiap 2 jam selama 15 minit. Kalau boleh sebelum memulakan perjalanan, sehari 2 tu sekurang-kurangnya amalkanlah tidur 8 jam satu malam. Supaya tidur tu cukup. Dan pastikan minum air putih yang banyak. Bukan air sirap. Air putih. Air putih. Tak Soya boleh. putih. Itu gula tu. Air kosong. Sebenarnya air kosong. Air kosong tu bagus. Kalau kita minum air yang banyak, dia hydratekan badan. Pada masa yang sama, suka tak suka, kita terpaksa berhenti di R&R untuk membuang air. Jadi itu juga menjadi satu cara untuk kita berhenti. Kalau tak, kita takkan berhenti. Takut tu je. Baik, Prof, tapi saya perasan juga kereta-kereta keluaran terkini, saya cuma ada kereta buatan Malaysia. Saya memang perasan setiap 2 jam dia akan naik pop up. Dia suruh kita berhenti rehat. Coffee break. Dia akan paksa dan keluarkan bunyi. Jadi itu salah satulah. Cuma Prof mungkin boleh kongsikan kita, ada ke AI ataupun sistem-sistem lain yang dibina untuk mengurangkan risiko microsleep itu sendiri? Sebenarnya ini soalan yang bagus ni sebab besok
saya bersama dengan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Polis Trafik akan berada di R&R Sungai Buloh. Ha, R&R pukul Sungai Buloh. berapa? Jam 9.30 saya dah ada di sana. Wah, apa Prof? Sebenarnya bercakap tentang AI ni, kami sebenarnya saya telah mencipta satu alat yang boleh sebenarnya menyukat tahap mengantuk Wow. seseorang pemandu, tahap kelesuan dan tahap kewaspadaan seseorang tu. Contohnya, kalau sekarang, contohnya Raifa nak balik ke Kedah, contohlah nak balik ke Kedah. Boleh jugalah, not bad. Jadi saya sukat Raifa punya tahap kelesuan, tahap mengantuk. Kalau saya nampak tahap tu tinggi, saya akan beri satu intervensi selama 5 minit sahaja. 5 minit sahaja, dan selepas intervensi tersebut saya akan sukat balik dan melihat balik apakah tahap kelesuan. Tahap kelesuan patutnya kena jatuh kepada mungkin 1/10 contohnya. Tahap mengantuk tu mungkin 2/10. Jadi mungkin kemungkinan besar dengan apa yang kita akan buat di R&R Sungai Buloh esok, mungkin akan membawa satu pendekatan terbaru menggunakan teknologi AI dan juga teknologi-teknologi yang sedia ada, supaya sebelum memulakan perjalanan kita sukat dulu. Jangan sampai kereta tu yang beritahu kita sedang mengantuk. Itu dah terlambat tu. Ya. Jadi kita buat sebelum bermulanya perjalanan, kita sukat, kita lihat, kita bagi intervensi dan terus perjalanan balik kampung. Harap-harap mereka sampai di kampung secara selamat. Okey, doktor, kalaulah tahap kelesuan dia bila cek yang pertama tu tinggi. Yes. Kan tahap mengantuk dia tinggi. Tak Lepas tu boleh keluar. Prof akan bagi intervensi, betul? Betul. Okey, intervensi tu berbentuk terapi ke macam mana? Dia sebenarnya satu terapi moden. Terapi moden yang boleh membantu dalam membuat pembetulan saraf. Dan juga membuatkan mereka rasa lebih tenang dan ringan. Oh, urut ke? Dia tak urut. Dia bukan urut. Dia lebih very scientific lah, lebih scientific dan lebih medical oriented, yang mana dia ada kesan serta-merta. Sebab sekarang ni manusia tak ada masa. Jadi bila nak kita buat saringan kelesuan dan mengantuk tu, kita kena buat dalam masa 30 saat. 30 saat, intervensi 5 minit, dan juga buat post assessment 30 saat, dia boleh jalan. Maksudnya tak ambil masa yang panjang lah kan. Dalam 7 minit dah siap. Jadi itu yang kita rancang besok dekat R&R Sungai Buloh jam lebih kurang 9.30 pagi bersama dengan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Polis Trafik. Kalau kita pergi check, bukan Prof kena sediakan intervensi, sediakan katil. Okay, Prof, di hujung-hujung ni lah kita tak punya banyak waktu sebab kita nak dengar lagu juga kan. Dia lagu Prof nak kita dengarkan sedikit lah Prof, pesanan atau kadang-kadang kita suka ambil mudah. Kita rasa kita akan balik, kita rasa nyawa kita ini murah. Confirm selamat. Kita rasa macam it's okay, kita akan kembali dengan tenang, kita akan beraya dengan happy. Tapi kita lupa microsleep ini sebenarnya boleh membuat semua impian kita itu musnah. Nasihat kepada pendengar Prof. Okey, jadi nasihat saya kepada pendengar-pendengar bernama FM Radio adalah bahawa kita nak pastikan bahawa kita sebelum memulakan perjalanan nak balik kampung ni, nasihat saya pastikan tidur secukupnya. Pastikan tidur 8 jam satu malam selama 2-3 malam supaya perjalanan kita akan jadi lebih lancar tanpa apa-apa kecelakaan ataupun kemalangan yang boleh berlaku. Pada masa yang sama, hydratekan badan, minum air kosong dengan banyak, serta makanlah makanan yang berbentuk karbohidrat kompleks, fiber yang tinggi dan juga protein yang tinggi. Kurangkan makanan berlemak. Tapi kalau dalam bulan puasa ni memang tak makan lah tu masa berjalan tu, tapi pastikan rehat yang secukupnya. Jadi dengan amalan-amalan seumpama ini, saya rasa kita dapat mengurangkan kemalangan disebabkan oleh kes-kes yang amat tinggi ataupun pada masa sekarang ni, iaitu microsleep, kelesuan dan keletihan terlampau.
dan juga pemanduan secara mengantuk. Ya, apa pun jaga dan amalkan pemanduan berhemah, bukan berhemah pada jarak kenderaan anda semata-mata, tetapi kepada gaya dan juga habit pemanduan anda juga. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Luis Adekala merupakan Presiden Sleep Apnea Malaysia berkongsikan kita berkaitan dengan pulang beraya, rehat sebentar, elak tragedi microsleep. Kita dengar lagu apa, Rip? Ya, lagu sesaat membawa padah. Ya, Lalai sesaat ada padahnya terus dengar Bernama Radio. untuk anda. Di jalan raya